So guys, hari ni kita orang hiking dekat Bukit Gemilang. So bersama cousin-cousin aku, kita akan menerokai bukit ini. Let's go. Jangan jauh sangat. Kita dah masuk trail hiking kecil, berbaris dengan cantik formasi yang baik. Let's go. Tapi guys, kita dah sampai dah. Bukan sampai dah. Kita dah nampak dah tasik di sini. Tadi kita berada di sana. So kita dah naik. Tapi tak nampak sangat. Oh, lawa ha? Buaya. Ada buaya. Okay guys, tunjuk good. Guys, Aziz tunjuk good sih. Oi, bagusnya. Nampak sikit tepi. Wah, bagusnya. Okay, bye-bye. Let's go. Dapat lalu jalan dalam bawah. Jalan bawah? Ada kita nampak yang tu. Betul-betul dekat di bawah. Yang tu ke? Ha. Oh, itu yang tadi tu lah. Tadi kita kan masuk kanan masuk kiri kan. Kan kita masuk kiri. Masuk kanan boleh jumpa tu lah tu. Nampak tak besar. So guys, kita orang dah sampai dah. Ha? Oh, baik Kita dah sampai dah puncak Bukit Gemilang. Yeay. Ni ada jalur Gemilang. Alhamdulillah. So guys, kita on the way nak turun. Maybe nak cari lagi satu viewpoint atas dekat bawah. Okay. Tadi. Okay guys, so kita dah sampai bawah pula kaki Bukit Gemilang. So boleh tengok view dia. Ambil gambar dia. Ambil gambar dah. Baru nak tunjuk view. Okey, tak apa. Boleh. Lagi lah rekod. Okay guys, nanti saya rekod semua kan. Saya ni jap tengok gambar jap. Jom. So guys, di sinilah tasik Bukit Gemilang. Okay, jomlah kita teruskan perjalanan. Asal saya ingat spek Okay guys, are you okay? Alip? Okay. Kat sana yang cantik sana tu. Kat batu sana yang cantik sana. Atas tadi Apa yang kat sana tu? Oh. Guys, Alhamdulillah kita dah tamat eksplorasi hiking Bukit Gemilang bersama sepupu dalam masa 40 minit lebih 1 jam itulah. Alhamdulillah. Okay guys, itu saja untuk episod kali ni. Jumpa lagi. Bye bye.